Korang tak suka pakai earbuds jenis sumbat tapi nak sound yang masih sedap? So ini dia, Samsung Galaxy Buds 4. Dari segi design, dia bawa design baru yang nampak sangat futuristik. Tapi yang paling penting adalah comfort sebab dia jenis open ear, bukan jenis sumbat. So korang boleh pakai berjam-jam tanpa rasa rimas atau telinga berpeluh. Dan earbuds ni sangat ringan sampai kadang-kadang boleh terlupa yang kita tengah pakai. Dia punya control pun sangat responsif. Korang boleh pinch untuk play pause atau swipe naik turun untuk adjust volume. Dan dia ada juga head gestures untuk bolehkan korang accept atau nak decline call yang masuk. Yang mana feature ni sangat cool. Walaupun dia jenis open type, dia tetap ada kualiti audio yang baik. Bass dia agak kurang, tapi soundstage dia luas. Kalau dengar lagu live atau lagu balada yang banyak instrumen, korang boleh rasa beza setiap lapisan bunyi tu dengan jelas. Even vokal pun dengar sangat clear dan tak tenggelam. Dan fungsi ANC dia agak surprising walaupun jenis open type. Dia mungkin takkan hilangkan terus bunyi luar macam Buds Pro, tapi dia sangat efektif untuk tapis bunyi low frekuensi macam bunyi kipas, bunyi enjin bas supaya korang boleh fokus dengan muzik. Untuk bateri dia boleh tahan total 30 jam dengan casing dan ada rating IP54. Jadi kalau berpeluh atau kena hujan renyai, tak jadi masalah. So kalau korang suka earbuds open type macam ni, pentingkan keselesaan dan nakkan kualiti audio yang masih sedap, Samsung Galaxy Buds 4 ni lah jawapan dia.